nak pergi ikut bab Usuluddin sikit, kerana Usuluddin ni Nabi sendiri dia kata, Nabi kata awwaluddini ma'rifatullah, awal humi mula-mula agama kita tu, kalau umur kat orang panggil patak, hak tekan bawah, hak jadi kukuh bahbuh batu banyak, dan semin banyak di tiap-tiap pusung, hak tu lah panggil awalur rumah. Mula-mula bagi rumah tu hak tu lah kena ada, barulah rumah tu jadi kukuh, barulah rumah tu tak jadi deruk, tak jadi selai sengak-sengek atau jadi, kerana humi dia tu molek. Tu awaluddin, hak tu panggil awal rumah kita wak kukuh. Tapi awal bagi agama ni, agama kukuh tu Nabi kata ialah ma'rifatullah. Ma'rifatullah, iaitulah kita kena kenalkan Allah, kenalkan Tuhan. Akhir sekali tepat sandar hadis ni suk mana? Akhir mana? Akhir di Nabi, belum dia sahabat. Betul tak? Sahabat kita ngaji dah dalam muqaddimah mustalahil hadis, rukun hadis ada dua. Satu asanid, jamak pada isnad. Yang dua mutun, jamak daripada mat. Mutun tu kalamin Nabi. Betul tak? Kalamin Nabi. Sebab tu tak boleh terima lah kita orang ngaji kalau sanad tak ada. Ada mata saja. Balik ke hadis palsu, mari ada mata saja. Seumpama hadis awaluddin ma'rifatullah. Ini adalah hadis palsu yang haram kita sanad itu perkataan pada Nabi. Ia tak ada kira pada makna. Tak ada ulama dalam dunia dok kira tak kita sandar makna ke Nabi. Tak. Man kadzaba alayya muta'ammidan nusiba qawluh. Dinisbahkan akan perkataan ila Rasulullah kepada Nabi. Sedangkan Nabi tak kata. Ini panggil pelawak. Kadzab. Orang pesen ni Allah Ta'ala akan seksa dia. Dengan ittifaq ulama. Tak ada biar khilaf. Kita zaman kita ni kurang ilmu. Sebab tu orang rakyat kata, itu ya duk kira balik makna. Orang tak kecek lah tu. Kalau lah nak kecek lagu tu, sah kita baca makna oleh semaya. Boleh takbir. Wahai orang yang beriman, puasalah kamu akan bulan puasa Ramadan. Boleh baca lah tu. Tak boleh. Nak baca lafaz. Kama unzil. Begitu juga hadis jangan sandar ke Nabi, gibuh di kepala tu qala Rasulullah. Tak boleh. Orang kata lagu tu diwaidkan dalam agama kita. Dan adalah dia jatuh. Tak boleh ambil ilmu pengetahuan daripada dia. Kerana orang ni adalah orang yang dimerkai dalam agama kita dari pihak Allah Ta'ala. Faham tu tak? Itu dia. Wa kana mustanadun tihaihim al-hissa. Dan adalah mustanad. Apa makna mustanad tadi kita rayak? Tepat menyandar. Tepat menyandar. Mustanad tadi itu intihaihim, tepat kesudahan mereka. Mana kesudahan mereka? Yani kesudahan puak-puak rakyat hadis tu. Al-hissa. Apa makna al-hissa? Yani sani min musyahadatin wa sama'in. Tu min musyahadatin au sama'. Sebab perkara yang tak tengok, tak dengar, perkara tadi itu yahtamilu dukhulul khata' wal ghalat fihi.
Kita tak ada tengok, kita tak ada dengar, kita royak, gua nak kata. Sebab tu masalah. Ya nak jaga dah ni, nak sandar perkataan kepada Nabi ni. Nak jaga. Mu tengok dana kata Awaluddin Ma'rifatullah lagi kita hadis. Mu tengok dana kata an-nadhafatu minal iman misal kata. Kata itu adalah perkataan hadis. Nabi kata, tengok lagi kita ana, tengok dengan mata. Ataupun mendengar daripada guru mana hak siqah bagi hadis mu dengar tu. Tak ada dua-dua. Kata dengan kita tak tengok, dengan taknya lihat, yahtamilu ish dukhulul ghalat fihi. Kadang masuk salah. Salah sungguh. Apabila salah nak buat kerana kita ke sunniyin, rajuk. Pas nak rajuk nak buat lagu mana ada kita rayak pada orang ramai. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu. Nah, wa bayyan. Kalau tak bayan, talab sampai ke dia bayan. Talab. Sebab masalah hadis ni jangan. Yang dia kacau. Hadis tak boleh. Ulama kita tak marilah Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar. Dia kata kita ni nak turut Imam Nawawi. Imam Nawawi dia kata aku ana orang sandar kepada hadis kan sandar perkataan hak bukan hadis. Dia kata aku mana? Aku nak turut Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar kata kan. Aku nak turut Imam Sayuti. Ya, Imam Sayuti. Dia kata kan. Hingga ya karya kita Al-Lali' Masnu'ah fi Ahadisil Mawdu'ah Imam Sayuti. Dahsyat. Sebab tu dalam masalah hadis jangan kalau silap tak apa. Ku rajuk. Silap kata. Sudah. Silap hak lain kita diuzur lagi. Tapi silap hadis ni terkadang kita kata kita ni supaya hantar kata guru besar ni giroyak kata hadis Nabi. Tok khatib besar. Ya atas hadis Nabi bukan hadis. Hantar tegur ya atau bukan hadis nasihat dia. Ya kena buat gana. Nak minta maaf. Mari kita bergocah. Ya. Ni orang bukan orang mengaji. Nampak tu tak? Ni terkadang nak jaga benda hak salah tadi itu. Tak takut Tuhan mereka tu kan. Nak ke pasal hak Tuhan mereka tu. Kita tak sih minta Tuhan jauh nak afanallahu wa iyyakum. Jangan duduk buatlah tu. Dah hak duduk wayak ni. Ni dalam kumpulan kita jangan berada. Salah tarik balik. Kita rakyat kata bukan hadis, kita tak akan tarik sebab ilmu kita bahas bukan. Bahas agama ulama lah duk rakyat. Boleh dan hatta perkataan itu tanya lujnah Azhar daripada muhaddisin mereka. Tanya Syekh Ahmad Ma'bad ke, Syekh Umar Hashim ke, boleh kata boleh? Ada ke setengah-setengah kata nak hatta soalan pada Syekh Ali Jumaah, boleh kata boleh? Hatta tengok. Lepas tu waktu baik bayinat. Wallahi Syekh Ali Jumaah Zee pun akan jawab katanya bukan hadis. Kalau Syekh Ali Jumaah kata itu hadis, wairah. Sebab bukan ia seorang, hak lain. Betul dah ayat ni? Sudah. Tak kena rajuk, payah apa Payah ni. Ya kita kena hajar, barulah umat kita maju. Jangan salah sandar pada Nabi, benda tak kena kita tak mengaku. Ini umat beku. Kena umat hak maju. Yalah tu umat maju. Salah rajuk. Bukan ilmu tak kemah. Rajuk ni syaraf. Mu turut biar mazhab itu fikih. Aku turut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rajuk hak Iraq pergi pada Mesir. Hak nun qadim, hak ni jadid. Tak kejap nak ilmu dia. Kejap lagi ya. Dalam hissi nak kejap ke tu hak gana. Gali, pocok turun, akik, pocok klik semula. Kau kejap. Ya tak ada salah apa benar-benar lah tu. Benar biasa ya. Allah nak mempertahankan benda hak salah. Nasallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Tak jauh. Kita jangan jadi gitu. Hadis mutawatir lafzan. Entah. Aywah man kadzaba alayya.
Mutawatir lafzan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan. Sebab tu kita wajib kena tak dia jadi askar Allah Azza wa Jal. Jangan sama sekali turunkan lutut dan pendirian kita kalau orang dusta di atas Nabi. Muharabah mereka. Muharabah hadis yang mereka bawa datang. Mereka tak apalah. Orang kita tak cara orang, tapi afkar mereka ni bahaya. Perkataan mereka tu bahaya. Kalaulah ketua rakyat patah, itu hadis Nabi. Sebenarnya ya bukan. Kita pakai senyap belaka. Apa nak kata? Maka orang yang pertahankan hadis tadi, hak mana dia, hak mana tak dia, biiznillahi ta'ala syafa'atun Nabi lakum. Syafaat Nabi boleh syarat. Buat apa? Kerana dia pertahan hadis. Nak tak syafaat Nabi? Nak Nabi mari terima kita sendiri? Nak kata saya? Kita kalau pergi kana-kana, kalau ketua tu bik sambut. Luar rumah dia. Masa kana kita? Oh, syaraf. Nabi sendiri? Nak Nabi mulia kita. Nak buat agama? Pertahanlah sunnah Nabi dia tu. Nak pertahan lagu mana? Ha ni? Benda-benda orang dah bubuh, benda bukan-bukan ni pertahanlah. Mereka nak pertahan kata, hak tu hadis Nabi, hak kita tak bukan. Tengok ada tahu mizanil ail. Dia tak boleh pergi. Tengok syarat. Sebab tu kitab kena mengaji. Dia ada buat tak? Kitab tak ada mengaji lah. Pergi masa. Orang duk bang ni plastik bilicing dah. Plastik suku. Derma duit kita kepada dia. Gapa nama suku. Berdoa kita pada dia, hati kita sekali ni. Mengaji kena mengaji. Tak sudah pakai. Jangan mikirlah tu. Nampak tu tak? Lepas tu kita tadi itu kena bagi. Mana kau hak penting. Mana hak lebih penting. Kena bagi juga. Kita nak tolong orang lagu mana kalau kita susah? Kita nak pertahan agama lagu mana kalau kita jahil? Ha? Tak boleh. Pasti nak kena pergi dengan cara. Terutama budak muda sekarang lah ni kena royak lagu ni. Buat apa? Kadang lah takut tak ada dalam hati tu. Benda-benda yang jadi penepih. Dengan cara semangat masuk lalu. Olehlah kita hari ni pun orang lah dah. Kita pakat lah. Gitu gini pakat gitu tolong lah. Ya bukan. Cara tadi itu kena mikir jadi molek. Mikir dengan cara molek, ia tak akan dapat kalaulah kita ilmu tak ada. Kena pergi dengan ilmu pengetahuan. Faham tak tu? Habis itu.